Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'alimna at-ta'wil. وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT dengan limpah rahmatnya. Malam ni kita sambung lagi pengajian kita Babul Anfal. Ini bab tentang rampasan harta peperangan. Hadis 1142. Hadis Ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha sariyatan fiha Abdullah qibla Najd. Faghanimu ibilan katsira fakanat sihamuhum 12 ba'ira aw 11 ba'ira wa nufilu ba'iran ba'ira. Hadis riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghantar sariyah, satu pasukan tentera. Di dalamnya itu ada Abdullah, yakni Abdullah bin Umar sendiri, ke arah Najd. Maka mereka memperoleh harta ghanimah unta yang banyak, dan bahagian mereka itu, yakni habuan daripada harta ghanimah itu, iaitu 12 ekor unta atau 11 ekor unta, dan mereka diberi nafal, mereka diberi harta tambahan atas harta ghanimah itu, seekor seorang daripada unta. Hadis satu lagi, hadis Ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yunafilu ba'd man yab'athu minas saraya li anfusihim khassah siwa qismi amatil jaish. Hadis riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nafal, memberi harta ghanimah tambahan selain daripada harta yang berhak diperolehi sebagai harta ghanimah, iaitu orang yang dihantar untuk menyertai sariyah, peperangan, untuk diri mereka secara khususnya selain daripada pembahagian tentera secara umum. Jadi dua hadis ni berkenaan dengan harta ghanimah, anfal. Jadi berkenaan dengan perkara ni ada terdapat ayat, ada satu surah yang dinamakan sebagai Suratul Anfal, iaitu yang turun berkenaan dengan peperangan Badar, iaitu peperangan yang pertama yang berlaku dalam sejarah Islam, yang mana Nabi SAW dan para sahabat mendapat kemenangan yang besar, mengalahkan kafir Quraisy. Jadi mereka mendapat harta ghanimah yang besar. Jadi cuma hadis ni bukan berkenaan dengan peperangan Badar, cuma ayat tentang Al-Anfal, makna harta rampasan perang itu turun memberi sebagai rezeki. Faqulu mimma ghanimtum halalan thayyiba, makanlah daripada harta ghanimah itu sebagai makanan yang halal, yang dibenarkan, yang dihalalkan oleh Tuhan kamu. Jadi dalam hadis ni Ibnu Umar menyebut pada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghantar satu sariyah. Satu sariyah ni pasukan tentera yang biasanya tidak disertai oleh Nabi SAW. Kalau Nabi pergi tu dia panggil ghazwah. Bila berlaku peperangan yang Nabi sertai, maka tentera tu dipanggil ghazwah. Adapun sariyah ni, mana Nabi SAW hantar
pasukan tanpa ada baginda. Dan peperangan ini, pasukan ini disertai juga oleh Abdullah bin Umar. Jadi Nabi SAW menghantar ke arah Najat. Dan disebutkan kepada kita bahawa peristiwa ini berlaku sebelum daripada peperangan Mu'tah. Dan peperangan Mu'tah itu berlaku pada tahun yang ke-8, pada bulan Jamadul Ula. Jadi mereka mempunyai unta yang banyak. Ada riwayat menyebut mereka mendapat sebanyak 200 ekor unta dan 2,000 ekor kambing. Itu satu jumlah yang besar. Jadi bahagian mereka tu, mereka mendapat 12 ekor unta ataupun 11 ekor unta. Dan diberikan nafal kepada mereka itu, maknanya tambahan kita kata tambahan atas ghanimah, sebab bila boleh harta ghanimah itu dibahagikan kepada 5 bahagian. 4/5 itu untuk tentera Islam pergi perang, 1/5 itu untuk Allah dan Rasul, untuk zawil qurba dan seterusnya. Dan dalam hadis ini menyebut bahagian mereka tu 12 ekor. Dalam riwayat lain ada menyebut bahawa mereka dibahagikan ini satu disebabkan mereka mendapat 200 ekor unta dan 2,000 ekor kambing. Jadi dari segi kaedahnya bila nak buat pembahagian lagu ni, yang dikatakan mereka mendapat 12 ekor unta, 12 ekor unta dan 11 ekor ataupun 11 ekor, dan mereka ni ada disebutkan seramai 25 orang pasukan ni, 25 orang. Jadi kalau kita bahagi 200 bagi 25 tu, dia tubik macam mana? Dia tak akan mungkin tubik dengan jumlah ni. Maka dengan sebab itulah 2,000 ekor kambing itu dikira sebagai kena bahagi. Kena bahagi. Maknanya mereka dapat 200 ekor unta. Dah. Lepas tu tentera 25. Macam mana hadis ni menyebut pada kita bahagian mereka tu 12 ekor unta seorang. Lepas tu tambah pula. Sebagai tambahan ni sekor-sekor pula. Jadi di antara rumusan yang disebutkan oleh pensyarah hadis kepada kita, iaitu 1 ekor unta tu dikira dengan 10 ekor kambing. Sebab kita kalau kita belajar bab zakat ni, secara mudahnya nisab unta sebanyak 5 ekor. Kaya dah tu. Kalau tu badui ada 5 ekor unta tu, mana kaya besar lah. Jadi 5 ekor unta ni bersamaan dengan 40 ekor kambing. Kira-kira dari segi zakat, nisab zakat orang para kambing ni dia kena cukup 40 ekor kambing, baru wajib atas dia tu mengeluarkan 1 ekor kambing. Kalau orang ada 5 ekor unta, zakat dia 1 ekor kambing. Jadi nisbah kekayaan ni antara orang yang memiliki unta 5 ekor dengan 40 ekor kambing ni sama. Jadi pergi lebih kurang 1 ekor unta ni lebih kurang bersamaan dengan 10 ekor kambing. 10 ekor kambing. Itu ada disebutkan oleh Syekh Mubarak Furi dalam syarah dia. Jadi daripada hadis ini juga bahawa harta ghanimah ini dikira sebagai rezeki lah. Maka dengan sebab itulah jihad merupakan jalan untuk mendapat rezeki, yang mana sahabat ni mereka mendapat sorang-sorang tu sebanyak
12 ekor unta, maknanya itu merangkumi atas nilai 40 ekor kambing sebagai 1 ekor unta. Jadi dia kira apa ni? Dia dikatakan 12 ekor unta tu boleh jadi dia mendapat mungkin dalam 8 ekor unta, lepas tu tambah pula kambing. Berapa? 30 ekor kambing kau. Baru tu 11 ekor ataupun 12 ekor kambing. 12 ekor unta. Jadi kira-kiranya 10 ekor kambing itu sudah mewakili 1 ekor unta. Kemudian Ibnu Daqi Al-Aid ada menyebut tentang hadis ni, iaitu bila pergi berjihad ni dapat harta ghanimah. Jadi macam mana yang dikatakan jihad ni untuk menegak kalimah Allah, menegakkan keajaran Allah Ta'ala. Yang ni sesiapa yang keluar berjihad di jalan Allah Ta'ala kerana nak menegak agama Allah Ta'ala, maka dia dikira berada di jalan Allah. Dia keluar ke jalan Allah Ta'ala bila mana dia keluar untuk menegakkan agama Allah Ta'ala. Jadi macam mana diberikan rezeki kepadanya ini dengan harta ghanimah. Jadi tidakkah itu boleh menjejaskan keikhlasan seseorang bila mana dia pergi berjihad? Kenapa? Kerana jihad ni dikira orang tu boleh harta. Jadi Ibnu Daqi Al-Aid menyatakan di sini bahawa hadis ini berkait dengan masalah ikhlas dalam amal. Jadi benda ni benda yang halus. Cuma di sini boleh dikatakan bahawa diberikan harta ghanimah kepada tentera yang pergi berperang ni, ini dikira sebagai targhib, galakkan, supaya mereka ni dapat bersungguh-sungguh untuk pergi berjihad. Sebab kita kata nak pergi berjihad ni bukan kata ambil pedagi selalu, dak. Hak perintah daripada Nabi SAW supaya berlomba kuda, berlatih memanah, dak. Ada lomba lari dan sebagainya. Jadi persediaan untuk berjihad itu adalah satu tempoh yang lama. Kena ada kemahiran menggunakan pedang, anak panah, lembing dan sebagainya. Jadi itu makan masa lah. Begitu juga tentera pergi perang ni, dia kena ada pedang, ada senjata. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dia kena ada kekuatan yang perlu dipersiapkan. Mana dari segi dia tu sendiri ada kemahiran guna senjata, dan dia kena adalah senjata tadi. Pedang. Mestilah dibuat daripada besi yang terbaik. Dan kita sudah maklum dah bahawa pada waktu tu dia ada dah penjualan pedang, sehingga dalam budaya orang Arab ni pedang tu sendiri ada macam-macam nama. Tidak kurang daripada 40 nama pedang. Antara nama pedangnya dia panggil Muhannad. Muhannad ni pedang hok dibuat di India. Tapi hok kata buat pedang di Kedah tu wallahu alam lah. Kena tanya Prof lagu mana. Tapi maknanya perdagangan tu telah wujud dah. Macam mana mari daripada India, mungkin orang India bawa ke Yaman, orang Yaman ni jual situ, orang Mekah mari beli di Yaman. Jadi dia punya jaringan perdagangan itu sudah wujud lama dah. Jadi ada pedang daripada India dan tempat-tempat lain. Jadi untuk dapatkan pedang ni tentu sekali dia ada harga dia lah, ada nilai dia. Maka dengan sebab itulah oleh kerana peperangan ni sendiri melibatkan kos. Dari segi senjata yang diperbuat daripada besi, baju besi, topi besi, macam-macam jenis senjata yang digunakan, dan dalam masa yang sama kuda. Jadi kuda yang digunakan adalah kuda yang terbaik. Jadi nak dapatkan kuda bakar molek dan nak pergi perang ni, mana perlu kepada kos yang banyak. Itu kalau kita kira dari segi kos. Maknanya sebagai pulangan lah. Orang tu pergi berjihad, maknanya dia
wa anfiqu fi sabilillah. Wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum. Dengan harta benda pula. Kemudian wa anfusikum ni, mana dia pergi tu dalam keadaan dia terdedah kepada risiko. Risiko mana kematian lah, sebab pergi perang ni mana pergi mati pada hakikatnya. Mana kalau pergi perang ni, kalau dia menang balik dengan selamat tak apa. Tapi ada kalanya dia pergi menang tapi dia cedera. Cacat pula, terpotong anggota. Jadi banyak dia punya risiko. Maka dengan sebab itulah Allah SWT menghalalkan harta ghanimah untuk umat ini sebagai tarhib kepada mereka supaya pergi berjihad. Sebab itulah adalah hadis yang kita baca pada minggu yang lalu. Kalau zaman dahulu tu, harta ghanimah bila sudah perang ni letak setempat, tunggu api mari membakar, maka itu tanda Allah Ta'ala terima jihad umat yang terdahulu. Tapi untuk umat ini Allah SWT tahu kelemahan, dan supaya jihad itu berterusan, orang beriman pergi berjihad setiap masa, maka dihalalkan harta ghanimah. Maka dengan sebab itulah dia tak timbul soal ikhlas tak ikhlas. Jadi kadang-kadang orang ni bab pitih kata tak ikhlas dia mau ambil pitih. Jangan tengok waktu waktu kita bagi pitih, orang tu terima pitih, kena tengok sebelum pada tu gapo dia buat. Macam kita kata kita panggil pemain, mari dia ketuk-ketuk jalan molek lah. Kita tengok dia second sikit je hidup molek. Jangan tengok dia ketuk pada waktu tu kena tengok kemahiran dia dapat lama mana. Jadi sebab itulah dalam bab dihalalkan harta ghanimah ni, mana kita tak usah kecek ataupun kita tak usah nak mempertikai keikhlasan seseorang itu. Lebih baik kita lihat macam mana dia mempunyai semangat keberanian untuk pergi berjihad. Yang mana tentu dah jihad ni pergi ni mati. Jadi dengan sebab itulah Allah SWT mengharuskan ataupun menghalalkan harta ghanimah untuk orang-orang yang pergi berjihad. Maka dengan sebab itulah perkara ni dia tidak kita kata menjejaskan keikhlasan bila mana ada harta. Sebab dia melibatkan perkara-perkara lain. Jadi kita tidak boleh nak bandingkan dengan kita kata semaya ni. Kita semaya dan mui pitih. Kalau mana semaya mui pitih hak ni benar-benar kita kata ibadat mahdhah, ibadat yang tulis. Jadi ibadat yang tulis ni tak kiralah kita nak nanti sudah maya tak imam bagi sapu pitih. Terima kasihlah mari jemaah sini. Tak leh lagu tu. Sebab hak tu ibadat dipanggil ibadat badaniyah mahdhah. Sebab kita mari berjemaah ni tak ada risiko keselamatan. Sehingga kan ulama menyebut bahawa kalau kita mari masjid ada risiko keselamatan, boleh sembahyang rumah. Ada keuzuran. Jadi ibadat bila kata sembahyang berjemaah ni ibadat badaniyah mahdhah, ibadat yang tulis. Semata-mata dengan tubuh badan kita, maka dia tidak perlu dijamin dengan ganjaran habuan dunia. Kena betul-betul ikhlas pada Allah Taala. Walaupun kata kita mari gratis sikar, kita mari minyak naik motor, naik kereta. Kita mari kena pakai baju. Hak tu orang tak kecek ada sebab. Hak tu orang kata benda yang tidak ada dalam kehidupan kita. Takkan kita tak pakai baju. Kita nak pergi kedai pakai baju, nak pergi situ pakai baju. Takkanlah kita buat satu cas pula atas baju kita pakai untuk mari masjid. Maka dengan sebab itulah hendaklah dibezakan antara ibadat mahdhah, ibadat yang tuling ni, dengan ibadat seperti jihad yang mana ia melibatkan harta dan melibatkan bahaya pada diri. Maka dengan sebab itulah harta ghanimah yang diberikan kepada ahli jihad itu tidak boleh kita anggap sebagai kalau dia terima mana dia tidak ikhlas. Ataupun dia semangat mari berjihad tu kita kata dia mau nak harta ghanimah ni. Mari ni. Jadi tak boleh kita nak kata lagu tu sebab
atas alasan itu tidak ikhlas. Sebab apa? Sebab benda ni yang pertama sekali diberitahu sendiri oleh Allah dan Rasul bahawa boleh ambil. Fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba. Makanlah harta ghanimah itu sebagai rezeki yang halal yang baik. Jadi tak ada sebarang halangnya. Itu bab tentang harta ghanimah. Kemudian bab satu lagi, bab istihqaqil qatil salbal qatil. Ini bab orang yang membunuh, yakni orang yang mana tentera mujahidin yang membunuh musuh, maka dia berhak untuk mendapatkan apa yang ada pada tubuh al-qatil, orang yang dibunuh itu. Maknanya bila tentera Islam ini berhadapan dengan musuh dan dia berjaya membunuh musuh tersebut, jadi apa yang ada di tubuh orang kafir itu yang dibunuh semasa jihad, masa berperang, maka dia berhak mendapat. Ini satu hadis ia panjang. Hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ama Hunain falamma iltaqayna kanat lil muslimina jawlah fara'aitu rajulan minal musyrikin 'ala rajulan minal muslimin fastadartu hatta ataituhu min wara'ihi hatta darabtuhu bis-sayfi 'ala habli 'atiqihi فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب فقلت ما بال الناس قال أمر الله ثم إن الناس رجعوا وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال الثالثة مثله فقال رجل صدق يا رسول الله سلبه عندي فأرضه عني فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لاها الله إذن يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يعطيك سلبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق فأعطاه فبعت الدرع فابتعت منه مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. Hadis riwayat daripada Abu Qatadah. Hadis riwayat daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu katanya, kami keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika peperangan Hunain. Pada ketika peperangan Hunain, yakni peperangan yang berlaku di satu tempat yang bernama Hunain, satu lembah yang terletak 3 batu daripada Mekah. Jadi peperangan ni berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Maknanya kira-kira selepas daripada Nabi SAW menakluk Mekah. Selepas daripada Fatu Mekah tahun ke-8. Jadi peperangan ni berlaku antara tentera Islam dengan puak-puak musyrikin Taif yang terdiri daripada puak-puak Hawazin dengan Saqif. Dan perkara ni ada disebutkan dalam Al-Quran, wa yauma hunainin iz a'jabatkum kasratukum. Pada hari peperangan Hunain itu kamu rasa kagum dengan bilangan kamu yang ramai. Maknanya ada di kalangan orang Islam pada waktu itu yang mengatakan bahawa kita dengan seramai ni tidak akan terkalah. Pada yakinnya mereka mendapat kemenangan dengan sebab bilangan yang ramai. Jadi Allah Ta'ala tidak kena ucapan lagu itu sebab apa? Sebab pergantungan pada waktu itu tidak kepada Allah, tetapi bergantung kepada tentera yang ramai.
Jadi adakah sahabat ni dia tidak bergantung pada Allah Ta'ala sehingga dia bergantung pada tentera yang ramai? Maka jawapannya, itu kata-kata tadi adalah kata-kata sebahagian daripada orang Islam yang baru masuk Islam. Pada ketika Fatah Mekah mereka pergi perang. Maknanya mereka yang belum terdidik dengan lama bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab mereka masuk Islam pada Fatah Mekah pergi perang. Jadi iman itu belum mantap dalam diri mereka, maka dengan sebab itulah mereka kata lagu tu. Jadi sahabat-sahabat besar tidak, sebab okeylah kita nak kata orang seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali lagu ni, ia bergantung kepada tentera yang ramai. Itu tidak mungkin sekali. Sebab apa? Sebab sahabat-sahabat ulama Islam ni banyak kali dah perang, menang dalam keadaan semua dalam keadaan dhaif. 313 lawan 1000, dah 700 orang lawan 3000. Lepas tu hak dikepung masa peperangan Azab tu sekira lah jumlah yang begitu ramai, 10,000 lebih orang tentera bersekutu pada waktu tu. Jadi peperangan ni kami keluar bersama dengan Nabi SAW pada peperangan Hunain tahun ke-8 lepas daripada Fatah Mekah. Bila mana kita bertembung ni, kana lil muslimina jaulah. Ada kepada orang Islam ni satu pusingnya yang mana disebutkan jaulah, maknanya harakah muttaribah. Mana keadaan yang tidak tetap, mana keadaan yang tergugat. Asal maknanya umat Islam pada waktu itu mengalami sedikit kekalahan. Cuma Abu Qatadah ni dia memilih perkataan jaulah untuk menggantikan perkataan kekalahan. Sebab pemilihan perkataan ni dia dalam bab panggil tafaul dengan tasya'um. Jadi kita guna perkataan itu, adakah kita letak sebagai satu pengharapan, kita mengharapkan baik, tafaul, ataupun kita menyebut perkataan itu sebagai tasya'um. Maknanya kita rasa kita rasa sial. Kita nak buat sabit. Jadi ada kata-kata yang positif, ada kata-kata yang negatif. Jadi kalau orang itu sifat dia optimis, ada tafaul, mengharap kebaikan semua, maka dia akan berjaya. Kalau orang itu memandang secara negatif, dia jenis pesimis, nampak tak molek, nampak buruk, dan perkataan dia guna pun hari-hari hak lemah semangat, kawan letih, saya ni rasa kongor lagi, rasa tak puas nyawa. Kalau hari-hari dia ucap lagu tu maknanya dia menghadapi kehidupan dia tu dalam keadaan tak ada semangat. Bukan orang berjuang. Kalau orang berjuang ni dia rasa hari ni naik angin, hari ni semangat, hari ni rasa nak buat gitu, hari ni jadi pemilihan perkataan itu penting. Sebab itulah sahabat seperti Abu Qatadah sebut di sini, kana lil muslimina jaulah. Bagi orang Islam ni ada satu pusingnya. Berjaulah ni dengan maksud ada sedikit kelemahan. Dalam huraya ni maknanya pergerakan yang lemah. Cuma dia tersebut jaulah sebab asal makna jaulah ni pusingnya. Sebab kita boleh lah dia buat gas. Gas tu bahasa Urdu. Jaulah mana pusing. Pusing. Orang Arab ni pun kata tajawwal tu. Aku orang-orang supermarket. Tajawwal tu musing kau ni jaulah. Jadi pusingnya. Maknanya kena kepada orang Islam ni satu pusingnya mana dia kalah. Tetapi ini tidak bermakna dalam peperangan Hunain itu kalah sama tak. Benar juga akhirnya popok Hawazin dan Sakif ni tunduk, beriman juga kepada Allah SWT. Jadi sahabat dia pilih perkataan yang untuk elak daripada pesimis ataupun tasya'um, maknanya jenis lemah semangat, dia tak sih. Jadi bab tafa'ul ni satu bab yang penting berdasarkan kepada kita mengharapkan kebaikan, terutamanya bila kita letak nama lah. Kita letak nama dah. Sama ada nama anak kita ke, nama kampung ke, nama kereta, orang beri nama Wajah dah. Orang beri nama Wira, orang beri nama Juara.
Jadi nama tu sudah gah dah. Dengan ada pengharapan. Faraitu rajulan minal musyrikin ala rajulin minal muslimin. Aku terlihat ada seorang orang musyrik ni, dia telah mengatasi orang Islam. Maknanya ketika bertembung antara orang kafir dengan orang Islam ni, nampak nak Allah orang Islam ni. Kerana orang musyrikin ni telah menguasai dalam pertembungan ni. Fastadartu hatta ataitu. Aku pun pusing dan aku pergi dari arah belakangnya sehingga aku tetap dengan pedal di atas urat atik, urat bahu dia. Bakali urat ni, bakali hak naik ni, aku tetap ni. Dari arah belakang. Jadi bila kena tetap dari arah belakang tadi atas urat ni lah, urat gapo dia panggil ni. Fa aqbala alayya. Dia pun pusing ada aku, dia pun peluk aku dengan sekuat-kuatnya. Jadi aku dapati padanya itu ada rih, ada angin kematian. Mana aku rasa dia nak mati. Kemudian dia pun mati. Rebahlah. Mana dalam riwayat lain menyebut dakak tu dakak sungguh-sungguh, ataupun dengan erti satu lagi, aku dapati daripadanya itu rih al-maut, maknanya aku pun rasa lemah kena dakak sebab kekuatan orang yang dekat nak mati ni dah, dia guna habis ring dia macam lembu kita gebel dah. Lembu kita gebel bila kita tak bisa tekak tu dah, sebab itulah orang tahu pegang kaki depan tu ataupun kaki belakang dah. Boleh pedal lah, kita kena pegang di atas pohon dia tu, atas apa ni, atas kat pangkal kaki dia. Kalau kita pegang di betih dia, boleh pedal dah. Jadi sebab apa? Sebab pada waktu tu dia menggelupur. Dah. Jadi kawan ni mari dakak sungguh-sungguh ni. Dengan sepenuh tenaga dia, kemudian dia mati. Jadi dia pun melepaskan aku. Maknanya tak lagi lah, mati juga akhirnya. Jadi orang kafir tadi akhirnya terbunuh. Kemudian lepas daripada tu, kata Abu Qatadah, aku pergi bertemu dengan Umar Al-Khattab. Aku pun tanya, ma balun nas, apa hal orang ramai ni? Mana guana kita ni? Mana kira-kira mengalami kekalahan, maknanya kita apa ni, dikuasai oleh pihak musuh. Maknanya tidak seperti sekala dalam peperangan ni pertolongan mari dari Allah SWT, tapi keadaan berlaku ni maknanya agak mencemaskan, hampir nak mati ni. Maka Sayyidina Umar menjawab, dia kata amrullah, urusan Allah. Urusan Allah. Mana urusan Allah Ta'ala ni, maknanya menang ataupun dapat penguasaan dalam peperangan ni, itu mengikut kehendak Allah Ta'ala dengan syarat dia. Dengan syarat dia. Mana syarat nak dapat kemenangan ni, wa in tasbiru wa tattaqu. Dia kena ada dalam perang ni, orang pergi berjihad tu dia kena sabar, bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jadi bila seorang tu tidak sabar, tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala, macam mana dia nak dapat bertawakal kepada Allah Ta'ala? Kalau dia sudah bergantung kepada bilangan yang ramai, maka di situ tidak ada tawakal kepada Allah SWT. Jadi tawakal itu penting. Jadi amrullah di sini maknanya mengikut ketetapan Allah SWT. Bila tentera itu tidak meletakkan pergantungan kepada Allah SWT, maka Allah Ta'ala tidak memberi pertolongan kepada mereka. Kemudian orang ramai kembali, maknanya kembali dengan menguasai, dan mereka pun kembali menang. Jadi mereka pula ni maknanya mereka pula dengan menguasai kembali peperangan dan mendapat kemenangan, dan mereka balik
balik semula ke Mekah ni. Wa jalasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk maknanya untuk pembahagian harta. Untuk pembahagian harta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membunuh seorang musuh dan dia ada bukti bahawa dia telah membunuh musuh yang terbunuh itu, maka dia mendapat salabuh. Maka dia mendapat salab. Maknanya apa yang ada di tubuh orang yang berperang itu, dia dapat salab. Jadi ada pada tubuh tentera tadi seperti pedang dia, senjata dia, topi besi dia dan sebagainya. Jadi kalau ada saksi boleh ke dia. Faqumtu, maka aku pun bangun berdiri dan berkata, siapakah yang nak memberi kesaksian kepada aku? Sebab dia bunuh musyrikin tadi. Jadi oleh kerana ada pengisytiharan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa bunuh musuh, maka apa yang ada di tubuh musuh tadi dapat kepada dia, maka dia carilah. Sebab Nabi kata kena ada saksi. Jadi seolah-olah kalau tak ada saksi, tak boleh nak buat dakwah, tak boleh nak buat tuntutan daripada Nabi ni. Jadi dia pun tanya, siapakah yang boleh tolong memberi saksi kepada aku? Kemudian aku duduk. Mana duduk ni maknanya tak ada lah. Orang yang nampak dia telah membunuh musuh tu. Kemudian Nabi SAW bersabda, Nabi ulang lagi, man qatala qatilan lahu alaihi bayyinah. Siapa-siapa yang membunuh musuh dan dia ada bukti bahawa dia telah membunuh, falahu salabuh, dia berhak mendapat salab harta yang ada pada tubuh musuh tadi. Faqumtu, aku pun berdiri, aku pun kata, siapakah yang boleh memberi saksi untuk aku? Tak ada, dia pun duduk. Kemudian dia pun berkatalah pada kali yang ketiga, maka ada seorang lelaki berkata, sadaqa ya Rasulullah, benar dia. Mana Abu Qatadah ni benar. Abu Qatadah kata, dia benar wahai Rasulullah, dan salab dia tu maknanya harta itu harta ada pada musuh tu ada pada aku. Jadi hak bunuh musyrik tadi Abu Qatadah. Jadi orang tu ambil, pegang. Jadi bila Abu Qatadah nak cari saksi, jadi orang tu pun kata, aku menjadi saksi dan harta tu ada pada aku. Kemudian fardhihi anni. Maknanya orang tu kata berikanlah dengan sempurna. Maknanya berilah kepadanya itu supaya dia puas hati. Mana berikanlah kepada Abu Qatadah itu harta yang memuaskan hati dia. Mana ganti hak lain lah. Maknanya aku nak hak ni, hak ada pada tubuh lelaki musyrik tadi. Hak Qatadah tu minta harta itu pergi cari hak lain lah, ganti pada dia. Dengan dia puas hati. Maknanya aku memang nak hak ni, dah, aku tidak akan serahkan kepada Abu Qatadah. Kalau Abu Qatadah nak, biar dia ambil bahagian lain, lepas tu ikut dia puas hatilah. Jadi jangan ambil hak daripada aku. Fardhihi anni. Maka Abu Bakar As-Siddiq berkata, tidak, demi Allah. Mana tak boleh buat lagu tu.
Tak boleh buat lagu tu. Maknanya bila Nabi kata dia yang bunuh, dia yang berhak, maka tak boleh ganti dengan hak lain. Tidak boleh ganti dengan hak lain. Jadi Abu Bakar berkata tidak boleh nak ambil harta daripada singa Allah. Maknanya Abu Qatadah ni orang perang, begitu berani sekali. Dan bila berani pergi perang ni, mana disifatkan sebagai singa lah. Bila perang jalan Allah Ta'ala, maka dipanggil singa Allah. Jadi tidak boleh nak ambil bahagian singa Allah. Kerana apa? Kerana orang yang berani perang ni layak dipanggil singa Allah Ta'ala kerana mereka berperang kerana Allah, kerana Rasul. Jadi Abu Bakar As-Siddiq berkata, maka Nabi SAW berkata, benar. Benar. Maknanya apa yang diberitahu oleh Abu Bakar As-Siddiq itu betul. Maknanya bila sabit bahawa harta tu berhak diperolehi oleh Abu Qatadah, orang lain tak boleh ambil. Itu hak dia. Jadi salab itu diserahkan kepada Abu Qatadah. Diserahkan kepada Abu Qatadah. Mana sebagai hak dia. Kemudian kata dia, aku jual ad-dir'a, aku jual baju besi. Jadi hak dia rapah tu, hak bahagian dia dapat pedang, topi besi, baju besi, dia ambil baju besi ni dia jual. Jadi bila dia jual, dia pun belilah. Dengan jual piti hak dijual tadi, untuk dia membeli satu kebun di Bani Salimah. Bani Salimah ni agak jauh sikit lah daripada Masjid Nabi ni. Sebab ada riwayat menyebut zaman ni hak Bani Salimah ni dia nak pindah dekat dengan masjid. Nabi kata dia rakum. Tetaplah di negeri kamu, tetaplah di kediaman kamu, mana tak perlu kamu mari berpindah ke dekat dengan masjid ni. Tuktabu atharukum. Pahala kamu hari ni, kisah-kisah kamu berjalan ni akan ditulis sebagai pahala. Jadi Abu Qatadah dia membeli kebun. Mana dia buat pelaburan lah ni. Kalau beli kebun ni, mana satu bentuk pelaburan. Sebab bila kebun ada buah tamar, dia boleh jual lah buah tamar tu. Kata dia, itu adalah harta yang pertama yang aku perolehi dalam Islam. Maknanya besar tu dia punya nilai baju besi, sehingga dia jual dapat beli kebun, dan dengan kebun ni dia dapat kumpulkan harta dia dalam Islam. Maknanya kefahaman yang boleh kita ambil di sini bahawa Abu Qatadah ni orang pandai. Bukan kata dia boleh harta ghanimah tu, baju besi tadi dia pakai ke dia ke, ataupun dia jual beli benda-benda mungkin segera habis, tapi dia fikir untuk beli kebun. Jadi bila kebun ni ada hasil dia jual. Maka dengan sebab itulah itu adalah kekayaannya, hartanah dia, hak dia beli dalam Islam. Dan ini menunjukkan juga kepada kita bahawa tidak menafikan keikhlasan seseorang itu bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hak dia daripada orang yang telah ambil bahagian dia. Manakala dia tentu berhak atas benda tadi, maka dia kena, kita kata, berjual lah waktu tu teh. Macam kalau kata bini, lepas daripada penceraian, tu lelaki tak bagi muta'ah, sagu hati penceraian, dia boleh buat tu teh. Sebab itu hak dia. Dalam tempoh iddah dia berhak untuk dapat nafkah. Dia boleh buat tu teh. Jadi bila benda tu sabit sebagai hak dia, dia boleh buat tu teh. Dan itu kalau kata dalam bab peperangan ni, ini bukan soal menafikan keikhlasan.
Jadi kita dah fikir, oh kalau ikhlas ni mana free belaka? Ada. Nanya gitu. Jadi titik peluh ataupun usaha tu diambil kira. Kemudian hadis ni juga menunjukkan kepada keutamaan dan kelebihan Abu Qatadah, sehingga Abu Bakar As-Siddiq menggelarkannya itu sebagai singa Allah. Orang yang orang berani berjuang di jalan Allah SWT. Dan salab ini satu bahagian yang berasingnya daripada harta ghanimah. Harta ghanimah. Kemudian hadis berikut ni, hadis di bawah tajuk bab yang sama juga, tapi cerita lain lah. Cerita tentang salab juga, tetapi berkait dengan pembunuhan Abu Jahal, yang telah dibunuh oleh dua orang, oleh dua orang yang muda. Itu insya-Allah kita akan sambung pada minggu akan datang. Apa yang baik dari Allah SWT, salah dan silap daripada kelemahan di hamba, aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.